Selamat datang kepada Guru Besar Cikgu Azman ke podcast pertama kita C3 TV Channel. Apa khabar Cikgu? Ya, baik, Alhamdulillah. Sihat seadanya. Sepanjang Cikgu berkhidmat di sekolah ni, apakah perubahan ketara yang Cikgu boleh nampak pada sekolah ini dari dulu hingga sekarang? Dari tahun 1994 selama 20 tahun, banyak perubahan yang sangat-sangat saya berpuas hati. Terutamanya yang paling penting ialah dari segi enrollment murid. Lepas saya berada di sini selama lebih kurang 5 tahun, kita meningkat kepada angka yang agak mendadak, 1,000 orang lebih. Yang kedua ialah dari segi prasarana lah. Banyak pembangunan, banyak mercu-mercu untuk jadi ikon. Terutamanya I Love SKPCT, tempat-tempat berteduh untuk anak-anak, keceriaan di kantin, dan juga di perpustakaan, untuk memotivasikan untuk murid hadir ke sekolah ceria, selamat dan bahagia. Apa kenangan dengan murid atau guru yang paling Cikgu tak boleh lupakan? Antaranya kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh murid-murid SKPCT, baik di peringkat daerah, negeri dan peringkat kebangsaan. Contohnya pertandingan STEM, kita tempat ketiga peringkat kebangsaan. Pertandingan tasiah murid, kita mendapat johan pada 2021. Dan juga sebelum saya meninggalkan SKPCT ini juga, saya telah mendapat kabar yang gembira tentang penggeridian sekolah. Kita telah mendapat satu pengiktirafan, itu sekolah inspirasi. Dalam penggeridian sekolah sekarang ini dia ada 3 sekolah. Sekolah fokus, sekolah aspirasi dan sekolah inspirasi. Dan Alhamdulillah, sekolah inspirasi ini tidak banyak terdapat dalam negara kita. Dan ini satu-satu menjadi satu motivasi, satu target kita kepada guru-guru dan anak-anak untuk terus mengekalkan sekolah inspirasi ini. Apakah prinsip kepimpinan yang Cikgu pegang selama ini? Jangan kita bangga diri, dan apabila kita berada di atas, bermakna bukan kita semua yang melakukan kerja. Kita mesti memerlukan bantuan, memerlukan sokongan daripada guru-guru, ibu bapa dan anak-anak. Sebab apabila kita berada dalam lingkungan semua dapat memberi sokongan, maka kejayaan itu akan datang sendiri. Dan inilah hasilnya apabila SKPCT mendapat sokongan daripada murid-murid, guru-guru dan para ibu bapa. Semua program yang kita laksanakan mendapat sambutan, sumbangan baik dari segi tenaga, keuangan dan sebagainya. Soalan terakhir, apakah pesanan terakhir untuk warga sekolah? Pesanan terakhir saya sebelum saya meninggalkan alam pekerjaan dan memasuki alam persaraan ini, semoga guru-guru kita akan dapat bekerjasama. Dan masing-masing ada kelebihan. Ada guru yang lebih dari segi kebakaran ini, ada guru-guru yang lebih kebakaran ini. Apabila digembelengkan tenaga masing-masing, maka wujudlah satu bentuk kerjasama yang erat yang akan membuahkan hasil yang lebih baik. Dan sesungguhnya kerjasama, toleransi akan dapat memberi satu kita kepuasan bekerja sepanjang kita melakukan semua kerja. Terima kasih Cikgu.